Jadi kemudian sambung, dah tengok situ, dia dalam kertas tu cara baca dia. Nah, Allah Taala berfirman, ayat mula-mula Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ni saya tak ada nak kecek banyak dah dengan bismillah sebab kita lalu banyak dah. Kita pergi ayat yang pertama, ayat yang 1. Nah, cara baca Iqra. Situ tu alif wasal. Bagi kita kenal. Iqra, alif depan ka tu adalah alif wasal orang panggil. Nah, alif wasal ni dia tak hidup. Nah, dia tak hidup. Lepas tu tak hidup kita nak mula lagu mana? Dia ada kaedah dia. Ada cara dia. Lagu mana? Nah, cara dianya kita tengok huruf yang pertama huruf hidup. Ataupun orang kita panggil huruf yang 3. Tu. Kita bila alif wasal tu sa. Qaf tu 2. Ra tu alif yang huruf yang 3. Huruf hidup. Jadi kat atas sini kita tengok huruf yang 3 tu baris gapo kaedah dia. Lepas tu kaedah yang lagu mana pula? Pi ada kalam boleh tulis. Jikalau huruf yang 3 baris di atas ataupun baris bawah, maka baca di alif wasal tu dengan baris bawah. Tu kaedah dia. Jikalau huruf yang 3 baris di atas ataupun baris bawah, bacakan alif wasal dengan baris bawah. Tu. Jadi baca Iqra. Baris bawah alif tu. Lepas tu lagi, jikalau baris di ra tu baris huruf yang 3, baris depan. Baris depan lah. Mari kita kenal baris depan tu. Jikalau baris depan, maka huruf wasal dia tu kena baca baris depan. Tu dua syarat tu. Bagi kita tahu. Cara baca. Misal bagi depan lagu mana? Supaya ingat alif, nun, alif wasal, nun, lepas tu za, bagi depan ra. Dia tak ada apa-apa itik dah. Apalah, bagi kita gambar atas udara. Cara bacanya, baris di za tu baris depan. Maka alif wasal di depan dia tu baca baris depan. Unzur. Tu. Bukan ingzur dak lah. Ingzur bukan, angzur bukan juga. Tu. Tu satu cara. Cara yang kedua, boleh juga kita nak wasalkan lagu. Lagu mana caranya? Yang kedua. Misal kata tu imam baca Bismillahirrahmanirrahim Iqra. Boleh juga. Tu cara yang kedua. Ambil mim hok di Bismillahirrahmanirrahim, gi masuk lalu. Jadi alif situ tu matilah. Lagu mana? Bismillahirrahmanirrahim Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tu cara yang kedua. Faham tu dah? Boleh ambil faham dah? Payah tak? Dah payah dah. Tak faham mana boleh nanti tanya setagilah dalam ilmu tajwid ni. Tu. Bismillahirrahmanirrahim Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tu cara yang kedua.